Jom kita mulakan dengan sebuah kisah. Kisah sebuah negara yang sangat dikenali dengan kepelbagaian budayanya, macam sebuah mozaik yang cantik yang mana setiap kepingannya hidup bersama dalam harmoni. Tapi, pernah tak kita terfikir, apa jadi kalau ikatan yang menyatukan kepingan-kepingan mozaik ni mula rapuh? Inilah persoalan yang akan kita cuba rungkai. Satu cerita yang ada banyak pengajaran untuk kita semua. Dan pandangan ni bukan datang dari dalam negara sahaja tau. Pemimpin-pemimpin dunia pun macam Barack Obama dan juga Imran Khan pernah memuji Malaysia sebagai contoh terbaik sebuah negara moden yang harmoni dan berbilang bangsa. Pengiktirafan macam ni secara tak langsung dah jadi sebahagian besar daripada identiti negara. Tapi, di sebalik semua gambaran yang indah ni, sebenarnya ada sesuatu yang sedang berlaku. Ini yang membawa kita kepada isu utama hari ini, wujudnya satu kuasa yang perlahan-lahan tapi pasti mengancam untuk meruntuhkan asas yang dah dibina dengan begitu baik selama ni. Okey, untuk faham apa sebenarnya ancaman ni, kita kena tengok terus pada puncanya. Sumber yang kita rujuk hari ini menggelarnya hakisan sosial. Perkara paling penting untuk kita faham kat sini ialah hakisan ni bukanlah sesuatu yang berlaku dalam sekelip mata. Tak. Ia satu proses yang sangat perlahan, macam air yang menitis atas batu, lama-lama batu tu pun akan terhakis. Proses hakisan keadilan, integriti dan toleransi ni dikatakan mula menjadi semakin laju pada tahun 2000-an dan dari situlah mula timbul retakan-retakan kecil dalam masyarakat kita. Hakisan ni boleh dilihat dalam 4 masalah utama atau defisit yang saling berkait. Pertama, defisit pembangunan, bila mana kekayaan negara tak dinikmati oleh semua. Kedua, defisit pembinaan negara, bila identiti kita sebagai satu bangsa mula goyah. Ketiga, defisit tadbir urus, yang buat orang ramai hilang percaya pada institusi. Dan yang terakhir, defisit integriti, di mana rasuah dan ekonomi gelap mula menular macam bara dalam masyarakat. Jadi, macam mana Malaysia respon pada semua cabaran ni? Ceritanya bukan bermula semalam, tapi ia berakar umbi dari satu peristiwa penting dalam sejarah negara. Garis masa ni menunjukkan satu kitaran yang jelas. Bermula dengan satu trauma besar pada tahun 1969 yang kemudiannya membawa kepada pengenalan satu dasar ekonomi yang sangat radikal. Tapi, selepas berpuluh tahun, dasar tu sendiri mula tunjukkan kelemahannya dan ini mewujudkan satu keperluan yang mendesak untuk visi yang baru. Jadi, dekat sinilah kita nampak satu perubahan besar dalam cara berfikir. Dasar ekonomi baru atau DEP memang tak dinafikan berjaya bawa negara keluar dari fasa yang kita boleh panggil kemiskinan bersama. Tapi, ia tak berjaya sepenuhnya untuk wujudkan apa yang dinamakan kemakmuran bersama yang sebenar. Kesannya, wujud pula bentuk-bentuk ketidaksamaan yang baharu, terutamanya bagi golongan B40. Dan ini mencetuskan masalah sosial yang lain. Keadaan inilah yang memaksa kita untuk cari satu pendekatan yang baru. Daripada pengajaran lampau inilah, lahirnya satu visi yang lebih segar dan lebih berani. Jom kita lihat macam mana Malaysia sekarang merangka strateginya untuk membina masa depan yang lebih mampan dan adil. Visi ini dinamakan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 atau WKB 2030. Mudah cerita, matlamat utamanya adalah untuk memastikan semua rakyat Malaysia dapat menikmati taraf hidup yang baik menjelang tahun 2030. Wawasan yang besar ni ada 3 teras utama. Pertama, ubah ekonomi kita jadi lebih moden berasaskan ilmu dan inovasi. Kedua, secara serius tangani isu jurang pendapatan yang makin melebar. Dan ketiga, bina semula sebuah negara bangsa yang bersatu, makmur dan dihormati. Dan yang menariknya, wawasan ni bukan sekadar pelan untuk dalam negara sahaja. Ia dihubungkan secara terus dengan 17 Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG oleh PBB. Ini menunjukkan satu pengakuan bahawa masa depan Malaysia ni berkait rapat dengan masa depan dunia dan planet kita. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling mendalam, satu anjakan pemikiran yang halus tapi sangat-sangat penting dalam cara kita melihat keharmonian negara. Di sinilah kuncinya. Selama ni, kita mungkin selalu bercakap tentang perpaduan kan? Seolah-olah ia satu destinasi akhir yang sempurna yang kita kena capai. Tapi, sumber kita ni mencadangkan satu perkataan lain yang lebih realistik, kesepaduan.
Maksudnya, kejayaan tu bukanlah bila kita dah sampai ke satu titik akhir yang dipanggil perpaduan. Bukan. Sebaliknya, kejayaan sebenar tu, kekuatan sebenar tu terletak pada proses yang berterusan. Usaha kita hari-hari untuk saling memahami, bertolak ansur dan mengukuhkan ikatan antara kita semua. Itulah kesepaduan. Ini sebenarnya mengubah cara kita melihat keseluruhan cabaran ini. Ia meninggalkan kita dengan satu pengajaran yang sangat bernas. Mungkin usaha membina sebuah masyarakat yang mampan dan harmoni ini tak akan pernah tamat. Mungkin perjalanan itu sendiri adalah ganjarannya.